Atas apa? Mana? Aminda. Apa? Atas apa ni? Tak naik apa? Tak ada. Masa maju tu je lah benda. Benda ni. Kau komen apa? Asal tak naik? Aduh, sakit lah. Kau memang macam-macam ni. Siapa mamat ni nak cerita pasal college ni tak naik lagi. Cuba kau pandai-pandai kau lah jarak-jarakkan ke komen satu-satu ke kan. Morning bro. Morning. Aku tanya kau study mana hari tu doh. Oh, aku study Uni Purple. Dulu BS tingkat 4 ada. BS bukan MS. And I don't fucking care. Tapi cerita Nak tahu Aku kalau tak nak cerita aku give up dah. So Muhammad tadi cakap ada cerita tu lah apalah. Lepas tu tak nak cerita. MS tingkat 11 pun sama. Sekejap dah cakap. Cepat cerita. Okay, semua spill. Cubalah search Google, ada footage. Weh, dia kata ada footage kat Google. Cuba kau search. Kan bodoh tak lah kau. Alah, gentle, supat. Nak search apa? Cakap. Cuba bagi tahu nak search apa kat Google. Aku paling teruk experience kat college pun kena cali siap. I hate cali. Sebagai 19 ni aku spill search benda harus kudai tingkat 4. Jadi lah device ada satu kat sana lah. Lepas tu kalau MS apa? Ada apa? Cepat spill. Tak nak spill tak payah banyak borak kat sini. Aku nak tahu apa-apa yang terjadi di sini. Apa-apa itu I wanna know. MS biasa tak ada air je dulu. Faham? Ada kat situ juga footage ni. Kita tengok. Asal ada dekat Google tu. Sorry. Sakit baby. Kembali. Benda ni dah lah. Invite. Tak balik ke? Tak. Udah liatnya di sininya. Lagi nanya. Nampak sangat tak reti lah cakap. Dekat sini. Nampak tak balik. Aku last balik 2 Sem. Sedih. I miss my mom. Nak makan masakan mama. Balik nanti aku nak try buat lagi lah cookies. Nanti aku nak bawa pergi sini Apa yang dessert aku nak bawa? Tak tahulah. Aku malas ni. Bila kau nak bawa? Aku kan Jumaat. Aku dah kenapa? Tak pun tanggal first review. Tapi ni tak ada footage lah. Tapi cubalah intai sekarang. Bukan dia.
Intai sekarang. Tangga kat bahagian mana? Dah tak lah aku. Cakap, hai Lino, hai. Tangga bahagian mana? Kenapa suruh test sekarang? Memang tentu sekarang ke dia? Sekarang kan memang waktu-waktu dia. 2, 3. Tapi I know someone yang like dia lepak dengan someone kat atas PPP until 2 AM. Tangga yang tengah tu atas kanan. Tangga tengah yang tengah-tengah antara FSKM ke atas kali. So that means aras 9. Tak suka lah macam ni. Ya, kalau faham. Biasalah teman tempat dia. Tapi aku tak nak cerita yang macam ni. Cuba cerita yang macam main-main. Dah pergi last je pukul 7 dulu bagi percaya sikit. Aku cerita real. Apa tadi? Bendahara Skudai arah 4 Aku ambil laptop. Ambil laptop dulu. Aku search kat laptop. Aduh. Hidup duduk sini lah. Cincin dulu bagi pinjam. Mentah deh. Kalau sini tengah bunyi air. Airnya menitiknya. Hei. Kau sabar Siapa nama kau? Acap. Kau kalau tak nak cerita siap kau. Aku FOMO. It's like any neighborhood, any story. Dekat Sembel. Takut dah tapi sekejap. Sorry lah. I swear to God kalau dia tipu tak ada apa-apa pun. Tipu ni dah lah. Tak baik tau tipu. Tak jumpa apa-apa pun. Adalah kat mana? Tak ada apa-apa. Tolong lah. Benda macam ni tak payah tipu. Tak jumpa apa-apa tau. Weh, dia dah get apa? Ada. Mana tak jumpa? There's nothing in here. Kalau ada roti apa-apa ke nak bagi aku makan, tak ada weh. Aku pun dah miskin makanan. Dia bagi aku search podcast. Podcast? Si ada podcast? Sorry dah diet. Pun kemiskinan makanan. Jangan cakap duit kau dah habis diet.
Wait, esok log in. Log in. Esok log in. Janji. Nanti buat JJ apa pula? JJ apa for flat? Jangan tipu-tipu aku lah. Tak suka betul lah. Dayat, kau dah lah gantung cerita juga semalam. Aku benci betul lah orang-orang gantung cerita ni. Dah cerita sampai habis. Ni cerita hilang. It's not funny. Wait, kena face to face. Esok cuba search Filia official. Kat mana? Dekat aku cakap apa semalam? Kau cakap kau ada admire someone and then kau turn off. Pasal apa tak? Macam kau turn off lah. Adalah something happen macam tu. Okay, jap. Siapa? Who's that person? Mana tadi? Tak boleh. Apa yang tak boleh? Tak, kau kena cerita. Kau dah cerita, kau cerita habis. Kena face to face legit sebab dia call. Okay, so when? Mana weh YouTube-nya? Ni jangan tipu please. Ni aku malas ni. There's nothing in here. Weh, dia Oh my god. Okay, aku dah nampak. Oh my god, sekejap aku nak baca yang cerita ni. Bacot lah, janganlah jual diri kat sini. Aku dah kata tak jual diri. Ya, tapi batch atas lah. Aku tak sempat lah faham. Okay. Benda ni. Okay. Asal sound dia macam ni tu. Diam je. Aku sempat yang FSPP 7 tangga atas. Adalah the same thing lah dekat atas tu. Sabar sekejap. Sekali aku cari-cari ni aku kena sendiri Janganlah. Asal tak bergerak. Kita kalau ini masa pasti aku biasa yang kedua sama orang ini aku biasa boleh sama tapi betul orang sama tempat ini aku tak cek balik dekat dengan balkon itu. Cek balik dekat dengan balkon itu. Cek balik apa? Satu jelatan tidur, pintu belakang jangan buka sebab dah pernah penonton satu. Kita orang awal kita buka tau sebab macam nak angin masuk, tapi after macam ada cali kita orang tutup. Tapi sekarang ni sebab angin kuat kan, kita orang asyik buka. Sekarang tengah buka. Kau memang ni memang lah kau ni memang cakap ni memang time aku tengah buka, tapi tengah cakap apa Okay, jap Sibal lah.
aku jenis yang sebab tak ada kena kan. Lepas tu aku jenis suka aku tengok kat belakang tu. Aku tengok dah lah, aku punya bilik hadap hutan, bukan hadap apa pun, yang hadap hutan yang bagian tu. Tak apa, ada cukup sejuk dah ni. Kau yang tertidur mention pasal pintu balkoni lah pula. Weh, ni dia cerita pasal lift stop dekat tingkat 12. Aku pernah experience that shit tau. Like, dah tekan tingkat 5 tapi tiba-tiba dia pergi tingkat 12. Tapi tak ada apa jadi lah. Kalau tapi santai je lah, asal jangan terputus. Okay lah. Kita orang pernah je pergi jalan tingkat 12 so, sebab time tu kita orang cari pintu nak pergi atas sekali, tapi tak ada, tutup. Lagi malam, bodoh juga Kalau ada apa-apa jadi, aku salahkan korang. Salahkan korang semua. Korang semua yang dalam ni, aku salahkan korang. Mei. Apa yang Mei? Mei? Okay, apa lagi yang nak di-spill? Oh my god. Yup. Medan. Kenapa Medan? Kerana ada setengah I just want to say you have a beautiful smile and take care. Thank you. Oh my god. Oh my god. Okay, and then there's one time yang diorang ada buat macam, I don't know, like diorang cosplay hantu. Time tu ada dekat FSR Road. Lepas tu diorang buat cosplay hantu tau. I don't even know for what. And then dekat tepi tasik adalah beberapa cosplay kat situ. Lepas tu nak tahu tak, kita orang tak lalu lah daripada orang. So macam we know that diorang akan kasih kita orang. So kita orang pergilah ada PKP, pergi Makitan tu. Lepas tu nak balik tu diorang dah tak ada. So kita orang
after pergi tu kita orang nak jalan-jalan lah. Kita orang memang biasa jalan-jalan. And then setelah kita orang jalan-jalan tu, kita orang lalu lah dekat tempat yang ada cosplay tu, tapi diorang tak ada. So kita orang jalan je yang macam bahagian tepi tasik, yang tepi fakulti FSPPP tu lah kan, yang hadap tasik tu. Lepas tu aku tak bawa apa-apa, kawan aku yang bawa. Siapa suruh diorang cosplay macam tu dalam tepi tasik? Time 2024 bulan Jun, ada suara budak kat medan bawah kot. Faham? Sekejap. Sekejap. Tangki air yang belah sini lah kan, yang hadap hutan ni kan ni. Sebelah MS tu. Sekejap, dia ada mention. Sekejap banyak. Jaw dropping. Sekejap. Shit. Balik. Dah lah, aku tak buka air pintu belakang kat sini. Hey. Apa lah aku tengah baca yang pasal tu lah, pasal yang spill cerita seram tu. Makin cantik saja. Tak sabar, please teman aku takut. Santai lah ni, tengah baca aku bosan. Oh my god.
the end. Dah habis. Okay, dah betul aku dah tekan. Thank you. Apa ni? The stronger spill lah apa-apa lagi yang gempak kat sini. Aku bosan. The fact yang kena tahu is serangan bosan. Ya, memang bosan pun. Sumpah memang bosan gila. Like campus kecil, okay, that's good. Like senang nak pergi kelas, but dah tak ada benda nak explore dah. Tak ada apa-apa yang menarik. You diploma ke degree? Diploma. Oh, okay, baru sem 1. Hahaha. Tak apa yang gelak-gelak ni. Banyak lagi nak menempuhnya. Ya, memang pun. That's why fun je sekarang nampak buat live ni. Nanti tak adanya nak buat live ni. Baru sem 1 pun dah macam-macam jadi. Ni orang-orang kat sini yang tak apa-apanya. Tak pernah biasa tu. Apa yang degree plus nak mampus dah. Degree lagi lah. Good luck lah. Thank you. Boleh yang ni yang gepuk.
semua tak balik ke? Tak. Semua tak balik. Kenapa? Kenapa confession banyak? Pasal J. Aku almost masuk. So, tidur Lina, tidur. Tak nak. Tak nak. Dia terus kemas seorang nama dia Ain, laki dia, dan memang aku kenal siapa dia tu. Nama dia Ain, laki dia, dan who the fuck was that? Are you familiar? Okay, just saying. Who is that? Is it someone famous? Belajar ke bro? Mana tahu adik dia. No, tak. Siapa ni? Anak aku. Haha. Kau tahu tak, aku tadi mencari apa yang ni, cerita hantu kat sini. Kau nak tahu tak, Naf? Habis dah tengok cerita hantu. Dah. Aku daripada buka pintu ni, aku tutup. Okay lah, tutup lah laptop ni. Tak ada kerja pun. Just malas. Now talk to me, guys. Kau kata kau nak spill, kau tak spill. Ni aku malas dengan orang macam ni. Itulah ceritanya. Yelah, faham. Noted. Study. Mana ada orang study math malam-malam? Tak ada. Tak ada study math malam-malam ni. Orang study math petang. Pagi lah study math. Pilih elbow grow atau knee grow. What the fuck was that? Elbow grow, knee grow. Huh? What the hell?
Wait. Hilangnya. Hai, sabut ketik kuku pula. Suka hati aku le. Let me be. Ni. Enough dah fikir ke nak masuk mana. Baik fikir cepat. UM. Damn. UMC set. Wait. Gelap pula. Jangan baca-baca kat sini lah. Tak suka tau, like dia dah macam ni. Sepatutnya tak nak pun potong. Tapi macam tu lah. Tapi potong juga. Bodoh. So bosan. Potong-potong. Tak suka sebab nanti dia nampak kulit dalam. Tak ni lah nak potong. Hilangkan putihnya. Buruk lah. Buat nails lah. Buat nails pula. Sorry lambat join tadi. Isi minyak kereta. Honda Civic Type R dah full payment. Fuck off sial. Hey. So funny. Kalau nak pergi Pamol cakap je. Bawa pergi Pamol je. Apa? Kalau nak TRS pun cakap je kita beli iPhone 18. Bitch. Oh, this guy yang semalam komen sorry lambat join, baru tolong kemas PI. Betul lah. Lepas tu bye, nak sambung ngaji pula. Oh shit. Ouch. Okay lah, nak tidur dulu. Nanti kena azan subuh besok dekat PI. Bro, what the fuck. Masya Allah. Masya Allah.
Anak ada lagi ke dalam. PI apa? Pusat Islam. Like masjid. Cerita Civic Type R full payment, boleh matikan enjin lagi bang. Bersambung pula. Orang Johor ke? Ya. Yeah. Thank you. Lagi Rus. Guys, I just finished like building cerita seram, rasa seram ni. And I don't even know. I don't tak kan. Hold on guys. Tidur tak nak. Kalau tak nak, kenapa? Tidur pukul 3. Let go. Takkan tak balik ke bila cuti. Tengah cuti ni tapi tak balik. Habis final baru balik. Final pun satu aku je. Boleh good luck for your final. Thank you. Wait, I forgot your name. Apa? Is it Irshad? I don't know. I don't remember anymore. It's been like 2 years ago. Thank you for the gift anyway. Cause probably admin. Cuma ingin dekatnya aku yang sengsara. Anak ada gitu. Tadi ke? Pelanyong. Ada. What are you doing Tengok live ni je buat apa? You dah tak save nombor air. Sibal budak ni. Apa beza awak dengan kepala masjid? Man, beza macam ni pula. I don't know. And I don't want to know. Save lah. Tak boleh.
boom. Hey. Kepada baik nasib buat saya nak berwuduk. Kalau tengok awak saya nak kata berwuduk. Astaghfirullahaladzim. What kind of pickup line is this? Hey, stop it though. Wow. Apa beza awak dengan lipan? Lipan pula. Dia main dengan lipan pula guys. Hey. Apa? Lipan terbang? Apa? Pula. Beza awak dengan Kelantan. Kenapa nak bandingkan aku dengan Kelantan? Ni dah kali ketiga lalu FYP ni. Yelah blok lah. Lipan kakinya banyak. Awak sayangnya banyak. Macam tu pula. Bro masak. Funny bodoh. Okey lah, ada yang entertain aku. What is this? Lawa necklace. Ya. Apa kaitan dengan Amira Roti Awan? What is Amira Roti Awan? Bedi sebenar. Wah, Amira Roti Awan apa syak? What is this guys? Sisawakkan aku simpan. Cuma akhir bukan. Kalian sama kok. Amira Roti Awan. Tidur please. Mana dapat necklace? I bought it dekat event. Like there's a coffee shop and they jual customized necklace. Tidur. Shut up. Wait, esok kau pergi dating kau tak payah nak spam lah kat live aku. Mana ada? Saja je bacot. Bacot. Mana yang bagi pick up line kelakar-kelakar tadi? Bagi lagi. Entertain aku lagi please. Why saja? Ada lagi lah. Kalau pandai 1 tambah 1 berapa? 2 lah. Hey. I'm not gonna say 11 ke tingkap ke. Oh yes, kepala kakek dia. Apa lagi? 6, 7. Diamlah Naf. Tak payah nak message aku. Komen kat sini. I'm here. Salah 4. Anak 1 tambah 1 4. 6, 7. Shut up Doris. Aku, kau dan anak kita berdua. The hell. Sunda mandi belum? Ya dah. 6, 7. 6, 7. Wait, Aisyah apa ni? I don't even know. Kau baca kan? Komen atas tadi dia bagi pick up line benda. Kelakar dah. Padu. Astagfirullah. Apa? Aku tak buat apa-apa. Kau ni I didn't do anything. Stop it. Solid 2 pakcik pick up line. Kau boleh recycle tak?
Kau tahu tak, Riz? Aku baru tahu cerita hantu kat sini. Ada orang spill tadi. Cerita lah sini. Tak nak. Tadi aku buka pintu belakang ni tau. Lepas tu ada seorang tu kata, lagi satu, malam-malam janganlah buka pintu balkoni tu. Aku macam Lepas tu aku seorang dalam bilik. Kau tahu tak, there's a footage of that thing at balcony, and it was at BS. Belakang tu apa? Shut up, please. Alah, aku kan tahu juga cerita. Fuck off, kenapa kau tak bagi tahu aku? Dah lah kau. Kau yang fuck off. Awak asal dari kampung mana? Mana ada asal dari kampung? Belakang ada hantu tu. Ha 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 ha. Halo mak, kakek kau. Baik-baik sikit. Astaghfirullahalazim. Tak baik masuk-masuk level orang komen macam ni. Apa atas tingkat pintu balkoni tu? Awak asal dari kampung mana? Tak ada, tak asal dari kampung. Dah baca ya kursi. Wait, serius, belakang ada apa? Shut up, weh. Orang nampak lah kau apa tu. Habislah. Shut up dah, orang siau. Okay, semua dah tidur ke? Jangan tidur. Aku nampak tu. Shut up. Apa hitam kat belakang? Masalah belakang tu kosong je lah. Aku benci korang. Salah tu cantik macam ni asalnya dari kayangan. Baik, kau tutup sekarang. Tutup apa? Apa ni? Astaghfirullahalazim. Solid dah pakcik. Jangan komen macam ni doh. Sibal lah. I swear to God, I hate you guys. Stop commenting this kind of bullshit, please. Ada sini aku tidur kat balcony and nampak tu kat balcony. Shut up. Jangan takut kak. Serius tu. Dia tinjau je dari luar, tengok je dia. Bro, apa tu? Ya Allah. Dah takut salam sorry lambat Rizal. Tadi busy dengan Taylor Swift dengan Minion macam latih. What the fuck? Apa tu? Asal bunyi orang nangis. Mula dah komen-komen macam ni. Rai? Ya. Kau tengok komen aku sekarang macam mana? Semua takut-takut dengan aku. Asal bunyi orang nangis. Apa kat belakang tu? Kat balkoni tu apa? Macam bodoh. Rai, pergi tidur sekarang. Diam bodoh. Riz ni babi lah. Apa tu kat belakang? Diam lah. Setan tu betul. Kak lapar lah. Kau tak tidur, aku barikan apa kau. Apa dalam apa dalam FYP kau kat dunia? Apa dengan FYP aku? Shut up tu guys. Stop. Alamak. Astaghfirullahalazim. Stop commenting this bullshit. FYP Rai kan aneh. Oh, dia nak spill FYP kau. Aku cakap pasal Rai. Oh, apa dia punya FYP hari tu? Kuda. Bodoh lah. Diam Aris. Dalam banyak-banyak setan, apa yang baik? Pakcik lah setan yang baik. Cepat kata dah benda tu lari. Sekejap aku lah. Dah 3 pagi ni. Tua-tua. Anaf, tolong jangan buat macam ni. Setan. Aha. Siapa ni? Cepat kau letak kau mimpi hantu. Shut up. Nabi apa yang pandai aku? Astaghfirullahalazim. 3am challenge dekat balcony. Shut up. Dia sumpah. Tapi kita orang pernah time tu kita orang like pukul
Weh, hari tu pukul berapa kita duduk balcony? Tak ingat. Tapi macam pukul 4-5 kan? Like 3, 4, 5. Pukul macam tu lah. Sebab aku ada kursi healing tu. So macam saja feeling duduk kat balcony. Alhamdulillah tak ada apa-apa lah. Nabila Huda. Nanti dia cari Rai. Dia suka orang yang SOP dia pasal kuda. Serius malamnya kau tidur. Asyik tidur. Aku dah pernah rasa. Serius tidur. Jangan tidur. Apa benda ni? Ya Allah. Like tidur. Jangan main Nabi bro. Betul. Serius. Astaghfirullahaladzim. Weh, apa tu so? Ya Allah, weh, kau tengok komen aku. Tak suka. Stop it doh. Madman Shop 11. Stop it. Hai guys. Aku dah agak dah benda ni. Aku jadi aku tak suka. Apa ada macam Gampang. macam rambut. Jangan komen bukan. Esok tak ada kelas. Memanglah tak ada kelas. Dah habis dah. Kau tengok muka aku dah merah babi. Orang suruh tidur tak nak kan. Dia nak mencapai Rai. Nak habis. Apa perbezaan awak dengan pensel? Tengok pakcik tak habis lagi. Tak tahu. Pensel kurus aku gemuk. Orang gemuk paling tak suka makan apa? Tak tahu. Benda gila ris. Guys, stop it tu. Aduh, orang perempuan tu pergi Kuala Lumpur. I swear to God, aku tengah period sekarang ni. Habislah tutup kau dipenuhi. Astaghfirullahaladzim. Apa benda komen macam ni? Stop it. Hati-hati je. Astaghfirullahaladzim, ya Allah. Tapi awak lawa. Apa kena-mengena? Habislah bilik korang. Aku suka period stop hurting moment tu. Cuma pasal lagu. Dia bodoh. Serius dah aku nak putih kat atas muka. Apa benda bodoh komen macam ni? Jangan stress, cool. Boleh. Kenapa makan? Rai, kau duduk sini. Aku pun tak tidur. Babi ya, sumpah sial. You guys, I hate you guys. I hate you guys for doing this to me. Orang sudah tidur tak nak kan. Masalah orang kena ras. Astaghfirullahaladzim. Duit. Siapa kau ni? Dan bagi hitam, diamlah. Lawa-lawa gini masih dah ada BF kan. Dah kahwin dah. Wait. No. Macam pakcik tu. Tak, sebab BP